Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat datang ke dunia Badul. Hari ni saya berada kat Perak. Hari ni saya nak memancing. Saya nak test umpan gang. Ni gang. Pelet cucuk. Pelet cucuk Ustaz Kiswah. Ni perisa pandan. Ada lagi satu mana perisa strawberry. Ni perisa strawberry. Saya nak try ni dekat sini. Ni tasik ni. Lombong lagi, lombong. Kalau kat Perak kan, kalau korang tengok kan, mana-mana lombong semua banyak ikan. Jadi kita nak try. Kalau umpan ni selalu ustaz ni dia buat khas untuk ikan kat Sungai Pahang. Tapi saya nak try kat Perak, kat Lombong. Okey, kita tengok keberkesanan dia. Pada kawan-kawan yang masih baru kat channel saya, jangan lupa subscribe. Depan mata kau ikan lari. Oh loh, ikan kat depan Hazim ni. Tu Hazim tu. Tak berapa nampak sangat kan. Depan tu je ikan Hazim tadi. Tahu tak ada pia. Paskan pacang tu tak. Okey geng, ni pelet cucuk. Bang, ini buatan baru ni bang. Dia kenyal tau kan. Dia dah siap letak perisa, tinggal nak cangkuk je kat mata kail. Aku tak cek nak pakai umpan tu. Cangkuk. Siku buman apa? Geng, kita cangkuk je macam ni geng. Yang tu bukan mana talapia. Kalau kita baling jangan kuat-kuat kan. Kalau kuat-kuat pecah juga. Kita baling slow. Okey. Saya pakai satu mata kail je geng. Okey, jom. Okey geng, kita try baling tahan ni. Kadang-kadang bila abang boleh tahan ni, pelet pecah. Yang aku tahan dia tak pecah. Dia jatuh dalam air slow. Bagi aku dapat cepat ikan balik ke situ. Cuba. Okey geng, saya dah baling geng. Kelihatan banyak ikan berlari-lari, berenang-renang. Adik flower. Ni tak dalam tu, sini dalam paras peha je depan kita. Lumpur lah. Lumpur lah. Dia nak baling je kan. Kerapu ni. Sorry. Terlepas. Saya pegang lah joran saya kan. Sebab ikan sini curi kan. Kuat curi umpan kan. Banyak kali dah tarik kan. Saya sentak tak dapat. Ada lagi? Ada? Ada. Standby. Dia tak nampak ni. Aduh. Asyik terlepas je padu punya ni. Geng, Azim berjaya bawa naik ikan rohu. Tengok geng. Tapi saya tak tempat rakam geng. Sebab saya tengah layan saya punya hobi.
Lebar tadi. Jengkal je. Anak ni, anak. Tak kumpang. Rohu lesen pertama. Sebenarnya saya dalam hidup saya tak pernah dapat rohu. Ni lesen lah Lesen. Lesen setelah 30 tahun 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih Abang Badul. Aku punya banyak berapa kali tarik? Hoi, 5 kali 6 kali ya. Geng, dengar geng. 5-6 kali tapi tak sempat tarik sebab dia pakai pellet kan. Jadi pakai pellet ni dia nak ikan makan je kita terus sentap macam tu. Jadi bila dia dah makan habis saya pula tak sempat. Okey geng, saya nak fokus. Geng, saya tengah menunggu, sementara menunggu ikan makan saya punya. Korang tengok kakak dengan adik tidur. Kakak tengok kartun. Kakak tengok YouTube, adik tidur. Tengok. Geng, selesa geng. Kemah macam ni geng, senang pasang, senang nak bawa ke mana-mana, senang nak lipat, senang nak buka. Senang nak lipat, senang nak buka. Betul lah. Harga bawah 100 je geng. Korang tengok warna macam ni. Patut ada penutup dia kat atas tu, saya tak pasang. Ni pasang dia macam ni je kan. Dia pakai ni, klip dia macam ni je. Perak-perak macam tu je. Kepak tarik, macam tu lipat. Macam payung ni. Kuat je. Ni. Dia macam payung. Cuma tak ada batang ni. Kalau ada batang dia jadi payung lah. Tengok yang selesa kan. Dia sebenarnya boleh lagi kemas, tarik tegang-tegang sikit. Kalau siapa yang nak beli ni, saya recommend lah yang ni. Yang lain saya tak try lagi. Lepas tu ada 2 pintu kan. Satu belah sana kita boleh buka kelambu je, bagi angin lah, angin keluar masuk. Ok geng, iklan tu, ni kira iklan lah geng. Kalau korang minat korang belilah. Nak mancing tu kan. Lepas tu siap ada kipas lagi. Kita memang dah standby kipas. Baru selesa. Ok, sambung yang mancing. Hari ni ikan kat sini dia kurang sikit nak makan-makan ni. Tapi saya punya ni menggunakan pellet ni. Ni mana dia? Ni 5 kali juga kan. Ikan rohu timbul-timbul tu kan. Sekarang kita tukar tempat. Ikan. Tengok kan. Okay kan, kita pacak kat sini kan. Kita baling sana. Okay geng, kita dah pacak ni. Tunggu dan lihat je kan. Saya nak cari tempat teduh kan. Sini. Sekarang sini panas kan, tak ada pokok apa pun. Jadi kita duduk sini, celah ni. Dia orang goyang. Aduh, dia lepas balik lah. Dah goyang tadi saya. Saya target jelawat kan. Tarik kan. Aduh, berapa kali tarik ni tapi tak lekat kan.
Okey geng, strike geng. Strike geng, strike. Hari ni kita tengok ikan apa ni geng. Dia datang sini geng. Uish, warna putih geng. Ikan apa ni? Pacu. Alhamdulillah, strike pacu geng. Inilah dia geng. Tengok geng, ikan apa yang makan pellet ni geng. Lain macam lah kita dapat geng. Ikan pacu makan pellet geng. Alhamdulillah. Ada juga rezeki saya geng. Punya payah saya nak dapatkan dia geng. Payah tau. Macam ni ha. Dapat juga akhirnya geng. Curi saya punya umpan geng. Banyak sangat dia curi. Alhamdulillah. Masuk dalam jut. Okey. Jom kita baling lagi. Joran ni saya letak macam ni kan. Tadi saya pacak kan, pacak menegak kan. Sekarang saya baringkan je macam ni kan. Senang nak sentap kan. Sebab ikan kat sini dia laju sikit curi umpan. Dia macam laju. Kita tak sempat nak keluarkan lah, nak cabut rod lah apa semua. Jadi kita buat cara macam ni. Banyak burung bangau kan kat sini. Geng, saya heran lah geng. Ada bunting banyak mati geng. Air kat sini jadi berbau macam masam sikit tau. Sebab banyak pokok ni mati. Macam mana dia orang buat boleh mati pokok ni? Racun ke? Sebab tu kurang rancak sangat ikan ni. Selalu agresif. Dapat geng. Apa ni? Bau geng. Alhamdulillah. Geng, kau nampak tak geng, saya dapat apa ni? Baung geng. Ya betul. Ya Allah. Macam-macam ikan boleh makan umpan ni Okey. Kita nak masukkan dalam jut kita kena patahkan sengat dulu. Ada orang gigit je sengat ni. Tapi saya tak boleh gigit. Ya. Alhamdulillah geng. Macam-macam ikan boleh makan umpan tu. Geng, cuaca dah panas terik betul lah. Saya pun dah tak tahan dah sebenarnya. Saya pakai topi pun dah ke depan ke belakang dah geng. Sebab kalau kita pakai ke depan macam ni, tengkuk kita yang belakang ni kan, dia panas. Tu yang tiba kerak tengkuk kita ni, belah belakang ni hitam ni. Kita kalau boleh nak pakai topi besar lain kali kan. Aduh, tengah-tengah panas macam ni kan. Tangan tak apa kan, sebab baju ni dia serap apa? Serap haba. Dia tak panas lah, kita nak cerita lah. Kalau baju ni, baju saya pakai ni, ni
Korang pernah tak mancing macam saya? Kat tepi tu je. Pernah geng korang mancing macam saya ni? Ada tempat duduk tapi tak nak duduk. Tempat dia duduk, sanggup duduk tepi joran. Panas-panas macam ni geng. Lepas tu sendiri tak tahan. Saya pakai slipper pun panas geng. Slipper, saya buka slipper, jadi macam panas. Dapat seekor lagi ni dah, saya balik lah. Kalau dapat kan, tak dapat pun saya balik juga. Salah dia banyak tarik kan, tapi dia curi umpan. Geng, ya Allah, berat ni geng. Kenapa tarik geng? Saya tak sempat bangun geng. Nanti dia tarik saya geng. Ya, ringan pula. Asal dia datang ke sini ke? Geng. Kena bangun ni. Kita tengok geng, ikan apa ni? Wow, pacu. Wah, pacu geng. Dia sangat laju geng. Dia melompat geng. Pacu ini melompat geng. Dia sangat ganas geng. Boleh putus tali ni. Saya drag mati kan. Alhamdulillah, cukup geng. Ini saya. Cukup geng. Cukup. Dia punya kemerahan dia tu cukup dah. Cukup. Kalau tak hati-hati geng, tangan kita pula digigitnya geng. Okey. Ya Allah. Geng, inilah dia pacu geng. Pacu lombong perak geng. Saiz macam ni geng. Saya idaman jejaka. Okey geng. Okey geng, ini hasil dia. Saya dah janji tadi kan, kalau dapat yang ketiga saya nak balik kan. Cukup lah 3 ekor hari ni. 2 pacu, 1 baung kuning. Tapi tak besar lah kan. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okay kan, tasik ni berkesan juga umpan pelet tu. Okay geng, ni dia. Boleh tahan geng. 3 kilo kot, 4 kilo kot semua ni. 3 ekor ni. Geng, saya sebenarnya tak tahan kat situ sebab panas geng. Kira kita nak balik ni geng, tapi nanti kita tanya geng-geng kita dulu. Mana tahu ada yang tak dapat. Saya rasa hari ni joki tak dapat kan ikan ni. Azim ni, sebab kita bawa Azim, jadi dia punya tuah dia tu dah masuk dekat Azim. Okey geng, nanti kita tanya dulu, bincang dulu macam ni. Kalau joki tu, kalau dia tak dapat, dia tak puas hati tau. Silap-silap tidur kat Perak lah nampaknya. Tak balik lah selagi dia tak dapat ikan. Geng, anak biawak geng.
Anak biawak comel kan. Kalau kita bela daripada kecil je ni, dia boleh jinak tau. Bela daripada kecil sampai dia besar, sama besar dengan kita. Kita macam mana ni? Nak balik ke? Dah cukup ni. Tak, baung dengan Baung dapat umpan apa? pam pellet tu lah. Bapak dia pergi situ saya mula-mula kata dah dapat senyap je. Sini hilang. Dah dapat senyap je, tak nak panggil member. Tidur kan, pakai kipas tu. Aduh. Okay geng, saya rasa cukup setakat ni lah video saya. Tengok geng, dia orang tak habis-habis lagi. Tak apa, bagi dia orang memancing dulu. Saya nak lepak-lepak. Okay, saya nak tidur sebenarnya. Okay, ikan tu lah, yang tadi tu lah. Aduh, saya tunjuk lah kat korang. Orang kata kalau nak tamatkan video, tunjuk hasil. Tu. Tu kan. Pampam ada, rohu, pacu, baung. Okey. Azim ikat kat sini je. Okay gang, kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum, bye bye. Sekejap, bye bye. Dunia badul, 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 D A A A A D.